Hey guys, Honda City 2010, owner cakap belakang ada bunyi, tayar makan dalam. So, jom kita start. First kali, macam biasa, kita select dulu. Korang pakailah apa yang ada, janji tak nak bagi kita bergerak. And memandangkan kita nak tukar axle bush, kalau boleh, belakang korang jack. Bagi tinggi sikit, senang nak turunkan axle nanti. As always, sentiasa letak stand kiri kanan untuk safety. Okey, efek kalau korang biarkan bush ni koyak, keluar bunyi tu satu hal lah. Lagi satu, tayar jadi haus sebelah. Kalau korang tengok, yang sebelah luar ni kita nampak macam okey kan? Tapi bila makin ke dalam, dia makin haus. Yelah, sebab bila bush koyak, axle jadi sengit. Sebab tu tayar korang tak dapat duduk dalam keadaan yang straight. And kepada siapa yang tak tahu axle bush tu macam mana bentuk dia, dia sama je macam bush-bush yang lain. And location dia ada dekat dalam sini. Yang bagusnya, bush ni dia tak adalah mahal sangat, just berapa ringgit je. Cuma banyak benda lah kita nak kena buka. Contohnya macam brake caliper kena cabut, disc rotor, bearing hub kena cabut. Cuma absorber je kita tinggal balik kat sini. Senang cakap, semua kita kena togel lah. Lepas tu axle ni kita kena hantar pergi press. And memandangkan job ni boleh tahan penat juga, saya recommend bush ni kalau boleh korang pakai lah yang elok sikit. Macam saya ni pakai brand Mountain King. Alright, so jom kita start. Dua skru ni korang tak payah buka pun tak apa. So nanti bila korang tarik, dia keluar sekali disc dengan bearing hub. Okey, tapi kalau korang nak buka juga, kita kena ketuk pakai impact driver. Sebab screwdriver yang biasa macam ni takkan boleh buka lah. So korang ketuk kuat-kuat, lepas tu sambil tu pulas. Hati-hati jangan sampai bunga dia bulat pula. Okey, ni satu. Ni lagi satu. Dengan menggunakan flathead screwdriver, kita buka pahat dulu penutup dia ni. Sebab kat dalam tu ada axle nut kita kena buka. And basically axle nut ni dia sama je macam drive shaft nut. Saiz dia biasanya dia 2 saja. Kalau bukan 30, 32. Macam Honda City ni saiz 32. And kalau ketat semacam tu, korang sambung lah batang pipe kasi dia panjang kan. Ataupun kalau korang ada breaker bar, lagi baik lah. Senang sikit kalau kita nak break loose. Kat belakang ni kita cabut dulu ABS sensor. Ada sebiji bolt 10 yang ikat dia. Okey dah. Yang ni pula kabel handbrake, dia terikat dengan sebiji nut dan sebiji bolt. Dua-dua ni dia sama je, saiz 12. So kita buka je. Okey, next kita nak buka brake line. Dia punya lock clip ni korang ketuk je keluar dulu. Cuma itulah apa yang saya kurang berkenan. Brake line ni macam mana kita nak buka kan? Bracket dia pula yang jenis mati macam ni. Sebab kalau macam Proton, kita boleh dia selak je ke tepi macam tu. Tapi kalau ada macam ni, nak tak nak pipe yang dekat tengah ni kita kena buka jugalah. Cuma itulah bila kita dah usik sistem brake ni, nanti last-last kita kena bleeding balik ni. Okey, nak buka fly nut ni, kalau boleh korang elakkan pakai spana macam ni Boleh, bukan tak boleh. Cuma kita takut risiko kepala dia loose lah. So sebaiknya korang pakai spana yang khas untuk dia. Lebih selamat lah. Sebab dia boleh peluk dari banyak angle. So kuranglah risiko dia nak loose tu. Okey, hose sebelah depan kita dah cabut. And kita buat yang sebelah ni pula lah. Okey, lepas tu kita dah boleh keluar dah pipe yang kat tengah ni. Alright, so sekarang ni brake line dah tak ada kena mengena dengan axle. Brake line ni kalau boleh korang jangan bagi dia terdedah lah. Balutlah pakai apa-apa. Takut kita tengah buat kerja tu kan masuk pasir ke, kena hujan ke. So benda boleh elak, kita elak. Okay, next kita nak buka brake caliper. And caliper ni dia terikat dengan 2 biji je bolt saiz 12 atas bawah. Tapi kadang-kadang guide pin tu dia suka ikut pusing sekali tau. So, korang ambil lagi satu spana saiz 17. Korang tahan dia, jangan bagi dia pusing. Okey, bila 2 bolt atas bawah kita dah buka, so caliper ni kita dah boleh cabut je macam tu. Okey. And brake pad ni pun kita keluarkan jugalah. Okey, kita proceed. Caliper bracket ni pun kita buka juga. Ada 2 bolt atas bawah yang ikat dia. Yang ni dia pakai saiz 14. Kita proceed keluarkan disc rotor dan juga hub bearing. Yang ni korang just tarik je macam tu. Hari ni rasa macam betul lah. Semua benda macam senang je buka kan. Disc tak ada lekat. Bearing pun tak ada lekat. Sekali lagi dengan menggunakan cordless ratchet. Kat dalam shield cover tu ada 4 biji bolt 10. So kita buka je 4-4 tu.
Bila belah tayar kita dah buka apa semua, sekarang kita pergi dekat absorber pula. And absorber ni kita tak payah nak cabut semualah. Cukup sekadar kita lepaskan bahagian bawah cukup. Yang ni bolt 14. Okey, sekarang ni saya rasa semua kita dah buka kan? Brake line, brake caliper, disc rotor, bearing hub. And of course lah, yang sebelah ni pun korang repeat je stepnya sama. Buka-buka aje. Bila kita dah buka semua-semua tu, last kali barulah kita buka bolt 19 axle bush. Okey, belah ni sudah. Bawah korang tahan pakai jack stand. Yang sebelah ni pun sama. So, yang ni skru last lah. Okey, bila semua kita dah buka, tak ada dah yang bersangkut paut. Sekarang kita slow-slow kita turunkan jack. And coil spring ni kita keluarkan lah. Lepas tu korang buatlah macam-macam mana pun. Cuba pisahkan axle dari body. Sebenarnya kalau nak senang memang kena buat 2 orang lah. Tapi siapa-siapa yang one man show tu apa-apa pun, korang hati-hati sikit. Sebab axle ni boleh tahan juga berat dia tau. So korang kiau sikit-sikit. Kiri kanan sampai dia terucut. Korang nampak tak? Bush tu dah koyak. Inilah dia punca bunyi bila jalan tak rata. Lepas tu tayar makan dalam. And macam yang saya cakap, bush ni kalau boleh korang pakai yang elok sikit lah. Sebab barang ni kita jarang-jarang nak tukar sebenarnya. Macam kereta ni pun mileage dia dah 300,000 lebih dah. Ini baru first time owner nak tukar. So axle ni saya pun dah order lah lama. Tengah tunggu 4x4 datang pick up lah. Ini saya kena hantar pergi engineering untuk press masuk bush yang baru nanti. Okey, second day dah balik dari engineering. Sekarang ni kita dah boleh mulakan balik proses pemasangan. Bila dah siap apa semua, korang terus boleh pakai kereta Tak payah nak alignment, tak payah nak apa. Sebab torsion beam macam ni, mekanisme dia cukup simple. Alright, so macam mana korang buka, macam tu lah korang pasang. And bolt axle ni korang jangan ketatkan lagi sebab kita kena buat preload dulu. Last kali baru kita ikat dia. Kita pasang balik sensor ABS. And bolt 10 ni korang ikat agak-agak je lah. Janganlah kuat sangat kan, patah pula kan. Pasang balik plate besi ni and ketatkan terus bolt 10. Ada 4 biji kat dalam tu. Okey, dah. Sebelum pasang balik hub bearing, elok kita sapu sikit grease lah supaya dia dapat masuk slide dengan lebih smooth. Nak 32 ni kalau korang tak ada torque wrench, korang jangan ketat gila-gila sebab nanti dia boleh rosak bearing lah. Agak-agak dia dah ketat tu cukup. Tapi kalau macam saya ni ada torque wrench, so saya akan torquekan ke spek yang sepatutnya. Tak nak bagi disc rotor lekat, so saya akan sapu sikit anti-seize supaya next time senang kalau kita nak buka balik. Okey, jap saya baru perasan. Kau nampak tak dekat disc rotor ni, pada bahagian atas ni dia macam berkilat kan, tapi bahagian bawah ni dia macam berkarat. Kalau korang tengok, brake pad ni pun sama tau. Yang atas je yang kena, yang bawah tak kena. Padahal owner cakap dia baru je tukar brake disc sekali dengan brake pad raya baru-baru ni. Tapi persoalannya, kenapa dia jadi makan separuh macam ni? Okey, kalau korang teliti belakang brake pad ni dia macam ada punat butang macam button yang timbul ni kan. Okey, punat ni bila kita pasang, sepatutnya dia kena duduk dekat dalam longkang sini tau, dekat piston sini. Tapi adalah kesilapan sebelum ni lah. Okey, dengan orang sebelum tu dia pasang, dia pergi letak dekat atas ni. Sebab tu bila dia tekan, piston tekan, dia jadi makan tak sekata, itu saja. Jadi nak fix dia simple je, korang pusing je lah balik piston ni, dia ke kanan sikit. Sikit je lah. So nanti masa korang pasang, korang try double check lagi sekali. Pastikan dia punya punat dekat brake pad tu masuk dekat dalam longkang piston caliper ni. Itu saja. Okey, kita pasang balik disc rotor. Kita pasang balik kabel handbrake. Kita pasang balik brake line. Pasang balik caliper bracket and 2 bolt 14 ni kita ikat terus.
Okey, cantik. Kita pasang balik brake pad, and dekat telinga atas bawah tu saya dah calik sikit dengan grease supaya dia tak ada bunyi lah. And kita masukkan balik brake caliper. Lepas tu kita ketatkan terus bolt 12 atas bawah ni ha. Okey, dah. Okey, untuk flange nut ni korang jangan ikat kuat sangat Takut loose, bukan apa. Korang ikat agak-agak bagi kemas je. Okey, cukup. Okey, sekarang ni kita dah nak siap lah. Kita ikat balik bolt bawah 14 absorber. And last sekali, ni penting sebelum kita ikat bolt axle bush 19 tadi tu, axle kiri kanan ni korang jack dulu bagi kedudukan dia ibarat kereta dah duduk, dah turun ke atas permukaan jalan yang sebenar, baru kita ikat dia. Kalau tak, contoh kalau korang terus ikat dia dalam keadaan axle yang tergantung, itu pasal korang pakai tak lama, bush tu dia cepat koyak balik. Sebab apa? Korang tak buat preload. Untuk axle bush ni saya akan torquekan 100 foot-pound. Okey, settle. Okey, bila kita dah siap pasang apa semua, sekarang kita dah boleh turunkan jack lah. Lepas tu kita dah boleh pasang balik tayar. And ada lagi satu benda yang korang kena buat. Tadi kita ada usik brake line kan? So, korang kena bleeding balik 4-4 tayar. Ni saya tak tunjuk lah sebab sebelum ni saya dah pernah buat banyak kali. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cara nak bleeding minyak brake, korang tengok je video saya sebelum-sebelum ni. Banyak dah saya buat. Cuma ada sikit tips lah. Kalau tangki minyak brake korang duduk sebelah sini, maksudnya korang kena start bleeding tayar yang paling jauh dari tangki minyak brake tu dulu. Macam kereta ni kita kena start tayar belakang sebelah kiri dulu. Lepas tu baru tayar belakang sebelah kanan. Lepas tu depan sebelah kiri. Last kali barulah tayar depan sebelah kanan yang dekat dengan tangki minyak tu. Okeylah, saya harap video ni bermanfaat. Macam biasa kalau korang nak beli apa-apa barang, especially barang suspension, tekan je link dekat bawah. Okey, kita jumpa lagi next time.